Yang lampu model ni, lampu LED dia tu banyak dekat bahagian dalam. Dia ada sebiji-sebiji macam tu. Dan model ni dia pakai reflektor. Yang ni lampu solar guys. Lampu yang pakai reflektor macam ni, waktu malam cahaya dia ni memang cerah. Sebab pakai reflektor macam ni, dia boleh cover kawasan yang luas. Korang pakai lampu macam ni, jimat bil elektrik tau. Sebab waktu siang dia cas guna cahaya matahari dekat panel bahagian sini. Model ni pula dia bagi panel saiz besar macam ni. Biasa lampu solar ni panel dia separuh je. Kalau yang ni 2 kali ganda. Bila panel besar macam ni, dia boleh cas lampu dengan cepat. Dan yang lagi jimat, bila korang pakai lampu macam ni, tak payah nak risau bil tinggi. Pakai banyak biji sekalipun, tak payah nak bayar bil elektrik. Yang ni yang model baru sebenarnya. Model ni design dia lawa, warna kelabu macam ni. Lampu solar yang banyak saya pakai, model hitam basic macam ni. Kalau yang ni lagi lawa. Lampu solar ni dia pakai bateri saiz besar tau. Jadi dia boleh nyala terang macam ni dengan lama. Dia boleh maintain dari maghrib sampai subuh dengan selamba. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang padu, cahaya dia ni boleh nyala lama, panel besar boleh cas cepat, bateri besar boleh simpan tenaga lama. Korang boleh check yang model baru ni. Yang model kelabu ni design dia cantik dan kualiti dia ni mantap. Korang boleh check lampu solar ni dekat link video.